700 juta kepada 5 dari satu parti yang melibatkan nama-nama besar di Malaysia, Anwar bin Ibrahim 300 juta, yang juga akan dikaitkan dengan Azmin Kabal Singh 200 juta, Wan Azizah selaku Presiden PKR 100 juta, dan Parti PAS sebanyak 100 juta. Mengapa saya ingin membongkar semula? Kerana saya rasa penyalahgunaan kuasa telah berlaku melampaui batas. Dengan nama Allah pada hari ini, wallahi wa billahi wa tallahi, Ni apa dah? sebagai seorang Islam, saya mengaku saya tidak pernah menerima upah walaupun saksi haram dari Dr. Mahathir Mohamad, ataupun saya tidak pernah menerima Apa dia lah weh? Weh, pasal buat ni? Pasal kes Anwar tu. Ha? Yang dulu-dulu dia buka balik. Tujuan saya meneruskan saman tersebut, saya rasa skandal salah laku seks yang sering dinafikan, Ni tahu bila ni pula. difitnahkan Baru kepada ni kami, lah. kepada kami yang tidak bermaruah ni. dan sebagainya. Saya Buka balik kes yang 98 tu yang dulu-dulu. luar jangkaan mereka. Saya mempunyai saksi-saksi yang berkredibel bersama bukti-bukti di luar jangkaan mereka. Kita akan dedahkan di mahkamah nanti bagaimana teori keji konspirasi Azmin menghalalkan perlakuan seks isterinya Syamsidah Taharin dengan insan munafik bernama Anwar. Saya mencabar Azmin Ali Syamsidah Tutup menyampah aku tutup dan Anwar bersama-sama saya dan Dr. Mahathir serta Azizan masuk. Tu dia. Apa hang tak boleh fikir lah. Hang dengar pun hang rasa tak syok lah. Tu lah. Gila ni. Yang heran tu pasal apa dekat nak pilihan raya pun orang bawa keluar ni semua hang tahu tak? Tu lah. Jadi doang tu lah. Tak pedulilah Anwar tu jahat ke, Anwar tu apa ke. Aku pun dengan dia aku ada tak puas hati kat dulu masa kes aku. Kan aku nak pergi minta tolong pasal anak aku dulu kan. Sampai hilang dalam balai. Payah sangat nak jumpa mereka nak minta tolong. Tapi bila pergi cerita lah aku ni, orang Melayu dah jemu dah tahu tak benda macam ni tahu tak. Bila nak cerita, bila nak main mundi mulalah Anwar lagu tu, Anwar tor kunyit, Anwar lubang acar, Anwar balon tu, Anwar balon ni. Lepas tu cerita ingat yang lepas cerita apa? Cerita apa tu? Liwat. Dah tulis liwat sudah, lepas tu tulis usut apa tu? Zakar pergi ke dubur pula. Terang tu budak-budak kecil baca macam mana. Budak-budak sekolah apa, perempuan lah, anak-anak. Tu lah, teruk betul lah. Aku abang tu terang nampak sangat. Najib ke, UMNO ke, apa ke. Sebenarnya bukan masalah UMNO yang aku nampak. Masalah sikap, tahu tak? Yang ni, hang tengok. Hang tahu kat Anwar tu tiap kali nak pilihan raya, it's the same card you threw on the table. You sodomize balai belakang, duk tuduh Anwar macam tu. Tiap-tiap kali duk kata macam tu. Tu. Cuba orang kata lepas pilihan raya ke apa hangpa bercerita macam ni tak apalah. Ni dekat kat pilihan raya ada. Orang kampung dulu lain. Dan ni depa tahu benda-benda lagu ni. Beritahu hang. Depa tahu yang aku tak boleh aku hangat benda ni. Pasal aku ada kes, faham? Tu yang aku geram dengar. Kita tengok sat pun kita dah dengar nada dia cakap tu pun kita dah rasa Allah awak lah. Kes dia kata tahun bila tadi? Lama baru keluar balik. 700 juta. Ya Allah ya Rabbi. Aku hilang anak dalam balai polis. Dalam hak jagaan mahkamah. Dan hantar kes aku duk keluar paper apa semua. Bukan kes orang kata kes kecil. Besar kan? Ha. Habis mereka duk kata nak jumpa masalah rakyat apa semua. Bila kita nak pergi jumpa payah. Bila kita nak pergi jumpa orang tu, ada saja meeting itu ini. Faham? Kami ni yang depa duk kata ni rakyat ni adalah tanah tahu tak? Tanah. Pokok tu akar umbi ni ke kroni, pokok tu depa. Akar umbi tu duk pegang kita okey. Tapi kita nak jumpa depa tak boleh. Tu. 13 tahun tau kes aku ni pankreas ni. Kalau hang tengok pankreas dah tak ada. Doktor cek ni bukan sebab alkohol, bukan sebab rokok, aku tak ambil benda tu. Sebab lah pankreas dah tak ada, ulu hati tak ada, pinggang rosak. Doktor cek, oh, you must be have something problem with you. What's happened? Because this all come out from stress.
Cakap, aku cerita 13 tahun sudah kes aku. Dia kata balik lawan. Aku balik baru ni ayah aku meninggal. Balik dah tak ada satu UMNO orang yang kata aku UMNO solid tau. Aku tak pernah undi orang lain lah. Tak ada rahsia tu ya apa. Dah betul ya kalau rahsia kalau habis yang puluh undilah ni. Lu bersungguh suruh orang berjanji bukan-bukan. Lepas tu kes aku 13 tahun, tak ada satu adun, tak ada satu wakil rakyat mai. Hang fikir balik. Kes keluar dalam TV, keluar dalam paper. Aku perlu hampa tau. Mana hampa punya sentiment tau tak? Terhadap rakyat. Pilihan raya punya jam je. Kan tengok ni dekat-dekat pilihan raya dah bawa keluar lagu ni pula. Antara orang kampung, orang-orang lain yang dulunya kata, ya Allah Anwar buat kerja lagu ni ke? Lelaki kes tu tak ada. Bila kes tu tak ada, orang kampung kata, dia mengarut pula dah. Anwar, kalau kejadian Anwar ni, main boh keliling aku. Aku anti bubuh abang tau. Benih bunga. Hampa buh taik, aku buh benih bunga. Hampa buh taik, aku buh benih bunga. Bunga anti kemar elok keliling aku. Orang anti suka kat aku. Ni same card. Anwar jahat, Anwar itu, Anwar ni. Anak aku hilang dulu. Masa anak aku hilang dalam balai tu, Anwar Ibrahim tu, dia pengganti Mahathir masa tu. Mahathir, orang kata Mahathir lah teruk. Mahathir tak ada masa tu. Mahathir tu ada dalam treatment dia punya lang apa kejadah aku tak tahu. Di England masa tu anak aku hilang. Masa tu lah Commonwealth sukan pun nak ada. Aku pula dengan perempuan British. Mau tahu pasal. Semua tahu pasal. Habis mereka mencelakakan perjuangan aku ni dengan mentidakkan apa aku punya right, faham tak? Paper pergi interview dia, naik mahkamah ni berebut anak, lalai ubah pasal kes sesat. Kalau sesat, mana soal siasat? Aku sesat kan apa yang tak jumpa jalan? Aku hangat benda lagu ni aku terbakar. Betul ya? Hang fikir tengok, hang nak perangkat Anwar sampai macam mana? Tiap-tiap kali duk sebut benda-benda lagu ni. 700 juta sikit ke? Banyak lah. Aku anak hilang dalam balai polis, pasport anak dalam pasport aku. Kami dua-dua beranak di Malaysia. Where do we stand as a Malaysia di Malaysia? Tak ada satu immigration bukan tak tahu. Pejabat agama buat tak tahu. Kami akan ambil tindakan tertentu. 13 tahun aku jadi batu. Mak mereka ambil kali amput. Cakap derai tau. Aku bila aku tengok lagu ni aku pasal aku rasa tak adil sangat tau. Raja Bahrain awak ambil tolong. Perjuangan sama. Betul. Dia demi anak dia. Dia duduk tengah laut. Mak Saleh pergi ambil. Aku ni seorang-seorang pergi dukung. Dari dalam rumah kau ambil. Scotland Yard Ligan tak tahu lari balik Malaysia dalam balai polis anak hilang. Kalau kata orang tak tahu lain. Aku turun Kedah baru ni pun. Ni maaf ni cek ni bukan lepas ke? Saya pakcik. Anak-anak apa cerita anak? Tak tahu pakcik, lepas tak cerita apa pun. Dah anak yang hilang tu dulu macam mana? Kita malas nak cerita orang tu, saya. Orang Melayu lagu tu lah, faham? Lepas masa kes aku kan. Aku sembang-sembang pakcik tu, cerita dia tolong. Macam mana satu orang tak tolong ni, orang atas? Betul lah. Yang bawah-bawah ni tak nak tolong. Aku tak ada orang Melayu. Mereka bukan main membantu. Mereka membatu. Bagi lagi berat kepala saya. 3 line ni main rumah aku. 3-4 orang budak rumah makam. Main gertak aku sampai bawa keluar Quran ni. Mili. Aku cakap, Mili ni aku cakap saksikan Allah dan Rasul. Aku tak masuk rumah hang. Mereka tuduh aku pecah rumah pula. Pergi ambil surat apa perempuan tu. Bukan bini aku duduk rumah mereka. Melayu kita. Lepas tu salam, aku tak salam cakap. Dia kata, dia ni bukan bahagian. Dia kata aku bukan 3 line. Kalau betul-betul 3 line ni, betul-betul Pak Kedah ni, dia tolong orang Melayu dulu. Dia main tanya elok-elok. Dia main beradab, bagi salam mata ke mata ni sembang. Bukan pasal cakap je. Aku 3 line. Adah, wadah, wahdiat, wasat, takrok, ta'yin, Allah, Muhammad, Adam ni tak bercerai. Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i ni apa semua. Dia beriman berasa apa? Kita kenal hakikat dari kita. Tak usah peduli lah. Wahabi ke? Apa ni? Salafi. Apa semua ke? Asam Klubi ke? Apa ke? Betul? Yang penting hang mempertuhankan Allah dan hang kenal hakikat diri hang.
Macam mana Puan Mamat salah alik ni tak payah tolong lah. Kita merangkak di negeri orang tu bawa lari 3 negeri nak boleh anak dukung. Anak tak makan 12 tahun. Tak tahu balik mai hantar orang atas ni main-main. Apa Haji Syamuddin buat? Dia ketua pemuda masa tu. Aku orang mana? And then dia berpusing aku sesat dan nampak aku menjadi sakpit. 6 bulan duduk tepi jalan London, babe. Bukan duduk Kuala Lumpur. Tapi apa kena mengena sesat pula? Ni hak kan kita. Itulah aku cakap dalam paper keluar muka depan makrifat cara lepas. Itu habis. Aku lalu kat belakang kat belakang dekat mahkamah tu satu postman tempat duk lepak kat mahkamah tu ada postman yang belakang tu dekat lepak makan. Satu budak muda dia pun teruk. Hang tengok paper punya pasal. Orang Melayu di Malaysia ni beriman pada paper. Hang tengok kemalangan tu patah tangan. Paper tulis patah pinggang. Esok orang tengkang. Aku baca patah pinggang. Dia tu kata saya tolong angkat patah tangannya. Hari ni hang tengok macam utusan. Aku balik baru ni. Ni Metro. Aku balik baru ni buat press conference. Sebab aku tak ada orang nak tolong. Kan? Ayah pun dah tak ada. Meninggal. So aku ingat perjuangan ni aku dengan ayah selama ni. Lepas ketidakadilan tu. Aku nak saman bukan sebab nak ambil anak balik. Anak dah 16 tahun dah. Betul tak? Ustaz panjang. Nama pun dah tukar dah. Tak ada bin Ismail dah. Lepas tu bila jumpa orang Melayu ni. Hang mampu lah hang. Esok hang mati. Anak hang ni kalau kapiak hang mampu lah hang dia lah. Kita dengar terbakar. Dia nak haram dia ni. Dalam ni. Hampa ni seronok cakap. Betul tak? Memang tak kenal apa yang bercakap. Aku duduk tengah tanggung ni. Bukan kata esok mati baru nak tanggung. Ni lah ni aku duduk tanggung rindu. Aku duduk tanggung pilu. Pejabat agama tanggung dosa. Ahli-ahli tertinggi mahkamah syariah. Ketika itu. 1997. Mereka tanggung dosa. Allah bukan bodoh. Allah ni. Kita ikut jalan Muhammad. Bukan kita ikut jalan Nabi Isa. Alaihi salam. Dia menyerah. Tak apalah. Pijaklah kepala aku. Tuhan tahu. Dear God, please forgive them. For they not know what they are doing. Hang nak bagi tahu pula kat Tuhan yang mereka tak tahu apa yang mereka buat. Kita bukan jalan tu. Kita jalan Muhammad. Kita ada pembelaan. Itu semua yang orang Melayu dulu. Kalau orang baca sejarah macam Mak Kilau, Tok Brahman, Pak Bramu. Ni pada Tok Sion ni pembela ni pakai Haji Saleh. Tok Gajah, Tok Perak, semua orang yang mengenal diri, yang mengenal hakikat diri ni. Tu sebab dia tak ada membeza-bezakan hang siapa aku siapa. Dia perjuangan atas pengenalan hakikat tu. Yang ni 3 lain mai rumah aku. Sebab kesian dia tu pakai tudung lah itu ini semua tak puas hati sebab aku sesat lah. Siapa yang kata aku sesat ni? Mana bercara, mana mahkamah, mana ahli-ahli tertinggi. Institusi kefahaman Islam ni tak ada satu orang pun. Dalam paper keluar dalam paper. Betul. Macam ni kau orang Melayu. Lepas tu tak apa. Aku yang didakwa. Yang mendakwa lari. Yang didakwa kena tunggu. That is very facts already. Logic. Aku dakwa hang, see you in the court. You main di mahkamah, hang tak boleh jawab lagi. Aku balun hang. Upside down aku balun hang. Yasir macam ni, Yasir jahat. Hang tak boleh buat apa. Sebab apa? Bukan masa hang untuk bela. Hang kena rela ya. Relax. The time will come, I will ask. Where is the medical check? Where is the witness? What you going about? Mocking like a bird in the morning. Pok-pek. It's okay because Hakim tak akan benarkan hang. Yang Arif sebenarnya. Ni, nanti sat lah Hakim kata. Bukan masa hang baru nak jawab. So hang relax. Kena boom. Esok paper muka depan. Lepas lagu ni. Orang Melayu baca pun tu. Sampai lagu tu. Baca lagu ni. Macam Anwar Ibrahim lagu ni. Bila bercakap. Sodomais tak ada. Tapi malu dia tu. To what she are going to do. They have done already. Forget lah abang perempuan ni. What are you not satisfied about? Take such a long time until you expose like this. 700 juta man. It show you are greedy itself. Dia cakap tadi apa? Terdengar lah dia kata apa? Azwan, apa Ali? Azmin. Aku tak tahu lah. Dia bagi tahu datang dari bapak yang agama yang ni apa semua. Adik-beradik ke?
Taklah dia cerita pasal bapak dia seorang macam ni. Hang mana boleh mewarisi iman seorang bapak? Hang tak boleh kau terus benda-benda lagu tu. Nak suruh orang tobat ni apa semua lagu-lagu ni. On what ground? Hang nak mengaku ni sama manusia, semua manusia buat salah. Kalau Anwar Ibrahim Allah Ta'ala dah terima dia punya salah lah, contoh dia apa. Rasuah lah apa semua, salah guna lah. Pasal sodomais tak ada. Kalau nak cakap pasal rasuah ni, Gandhi seorang lah terlepas. Nak cakap bagilah. Kita tak tahulah. Tapi yang tengoklah. Polis aku sendiri pun biasa. Hanya tertinggal IC je. Lepas habis. RM10 cabut. Tapi kita nak buat macam mana kan? Hari ni bila dia cakap lagu tu kan. Aku dengar aku sikit hati. 13 tahun aku pun 13 tahun ya. Tapi aku tak ada chance. Aku nak jumpa orang tu semua tak boleh. Lepas tu aku pergi jumpa PKR ni orang nama SK Siva. Dia kata baik saya tolong awak baru ni. Dia pun bawa keluar. Dia surat menyurat semua aku dapat balik. Bukti-bukti semua dah dapat balik. Dari mahkamah punya surat. Datuk Musa Hassan kata kami tak pernah tutup kes. If you never close the case but you never take any action too. So give a damn. Hang ada kes, aku ni ketua polis, aku kata jangan takut. Saya tak pernah tutup kes awak. Is that satisfied you? No. Am I fucking stupid or what? Betul tak? Lepas tu nak jumpa tak boleh. Macam hampa pun nak baca kes aku kan. Hampa nak tanya aku tahu ni. Aku nak cerita je lah. Nak cerita je lah. Bukan kata UMNO tu jahat, PKR jahat. Dan ni kita habak terang. Aku kena belah ni perut. Dari sini sampai sini bawa keluar ni. Government bayar sini. Government bukan orang Islam. Bukan orang Melayu. Tapi pasal apa kalau PKR naik kita nak gentang. Kalau DAP pegang nak gentang. Kalau mereka salah kita lawan lah. Kalau kata UMNO jatuh PKR naik. Kalau PKR betul takkan kita nak lawan. Cuma kita main logik sampai macam tu ni cakap habis lah Melayu, Cina lah ni. Mai raya Melayu, Cina tak ada apa. Mai raya Cina, Melayu kacau. Barang-barang kegunaan selalu mereka dah dominate lah. Sebab kita ada perasaan guni yang tak. Cuba kita bersiap sedia cara lah boleh kan. Kalau nak tunjuk UMNO, nak tunjuk betul. Cari kes-kes yang major-major punya kes. Salah satu kes aku. Semua orang tahu. Aku pergi Johor pun baru ni orang tanya ni. Penang kan lepas kan. Saya macam mana kes tu tak tahu, tanya pejabat agama. Hilang dalam tangan dia apa? Kalau hilang dalam tangan saya, abang boleh saya empuk kepala ke dinding. Ni hilang dalam hak jagaan mahkamah. Hak jagaan mahkamah. Aku tanya Tuan Yang Arif, kenapa saya nak letak anak di balai polis? Awak siapa nak lawan arahan saya? Itu dia. Tapi hari ni, hang kahwin esok, dan dia hang kahwin esok. Hang tak sabu hantar anak hang pergi garden. Pergi hantar balai polis boleh turun jaga. Kalau welfare hantar, aku okey tak apa. Pak suruh tak di balai polis, something is fishy there. And then dalam surat juga, aku tak boleh berada di pekarangan balai polis. You bagi red carpet. Persoalan dia, bukan soalan cerai tau. Soalan dia, hang keluar dari pintu negara satu, lari pada aku. Aku minta telefon daripada pejabat Perdana Menteri dalam negeri kan. Dia berkata kita tak boleh buat apa dah saudara Ismail. Sebab apa? Sebab anak dah ada sana. I bust myself, going there. And I bring back Malaysian to Malaysia. Is that you call kidnap? No. And then bila dia tumai pakai tudung, semua jurnalis pun Allah support dia. Masa tu jurnalis banyak yang tak ada anak lah. Banyak yang muda-muda kan. Fighting gila-gila. Aggressive in writing. Tak peduli ni lah, put you down. Pasal apa? Editor dah. Commonwealth aku pun tak tahu pasal apa. Lepas tu bila anak dilarikan dalam balai polis, yang mendakwa ni larikan anak. Yang mendakwa di sini tau. Suffer ni. Pasal apa? You as a Malaysian, they turn you as a fool in your own land. Make you appear as a victim of procedure and circumstances. You feel such a donkey. Worse than peddling dogs on the street. You tengok anjing pun you malu. Pasal apa? Anjing pun kenal Tuhan tau. Ni orang-orang ni semua kenal Tuhan-Tuhan. Mereka tak kenal Tuhan. Tu mereka buat lagu ni.
Mereka mempertuhankan tuan-tuan. Kalau orang dah kenal diri dia, kenal Tuhan, dia tak buat kat orang lain ni. Aku, hari ni bila aku pilih, aku tak boleh lawan kerajaan. Aku tak biasa. Hormatlah kerajaan pasal mereka tolong apa. Betul tak? Aku ni bukan nak lawan kerajaan. Aku nak ambil aku punya right. You hold the law. Take it. But I want my justice. Kalau orang yang ada kenamaan macam ni, baru boleh bercakap, barulah pemberita nak main. Kalau macam aku, dah buat press conference kat Kasim Mustafa tu, tak tahu petang tu SK Siva saya, Lepas, I'm so sorry Lepas, because they block you. I said, this is, I'm expected, aku cakap dia. Double standard lah. Yes! Habis satu apa? Lambat siang. Malu lah aku ingat. Piramli kita nak merosak bangsa kita, bangsa sendiri dah. Habis hampa nak cakap pasal Hindu lah, itulah, ini tak baik cakap macam tu. Mereka tu ada perasaan juga. Habis Indra berapa lama. Faham? Habis yang Melayu kita yang duduk ni, hang tengok ni, yang itu yang ada kes lepas reban kat Selangor, hang tengok dalam YouTube, pakcik tua menangis lah. Pakcik tua menangis. Mereka ni millionaire duk fight nak jadi billionaire. It's very frustrated tau. Bila main di negeri Mak Saleh ni, mereka serve you gila-gila, my best. Pasal mereka tak ada budi tak. Mereka logik lah. Kita bercakap pasal budi, pasal keti bila nak bercara, nak cakap pasal ini, gunalah. Yang batil tetap batil, yang hak tetap hak lah. Guna perkataan-perkataan sufi ni yang sedap dengar. Tapi apa dia? Abang buat cerita pasal Anwar lagu tu. Aku kalau jadi Anwar, aku gelak, aku senyum. Lagi yang betul, same card on the table about Anwar fucking sodomize or blah blah stuff like that. Jahat itu ini. Lagi Anwar akan naik. Sebab orang dah tak percaya dah. Boring bisa same card. Tolong orang. Macam aku buat naik balik. Aku nak tunjuk. Aku rakyat tau. Aku bukan ada apa-apa dengan... Bukan ada masalah dengan kerajaan. Kerajaan ada masalah dengan aku. Anakku hilang dalam kustodi mereka. Pasal apa diam? That is Syariah court. Okay, ni Syariah, Islamic law. Anak aku sekarang non-Muslim. Out of their hand, you know. You handle Islamic law, my son turn to be non-Muslim because of you. And then then propaganda mereka pula dah habis anak aku hilang sebulan lah. Kita macam panggil aku pergi, Cik Hakim tu cakap, hari ni sebulan-sebulan lah nak bagi dekat saudara Ismail bin Arifin ni hak jagaan anak. Butuh, apa? Aku nak jaga apa? Aku tak nak jaga apa, Cik? Jaga kambing ke? Anak dah hilang, baru nak bagi hak jaga anak. Peli ya? Bukan kata aku saja marah. Siapa saja yang faham benda ni akan marah. Bukan marah sebab kenal aku. Marah bayang kalau jadi kat mereka. Hang dah suffer pergi seorang-seorang bawa balik anak. Sedangkan question first, macam manalah anak aku boleh keluar daripada immigration ni, pasport anak semua dalam pasport ni. Aku buat pasport bayar duit, bukan free. Kita buat rayuan, buat surat polis, ni pasport anak dalam bukti. Tak tahu dia mai. Sejak aku berjaya bawa balik anak, dia mai. Apa immigration buat? Awak tak ambil action, aku buat report apa? Aku hantar surat dekat Anwar awak. Aku hantar surat lawyer aku buat. Ahmad Bazrin. Inilah lepas tu keluar dalam berita, inilah kes-kes yang dalaman ni, kes rumah tangga ni, janganlah bawa kepada peringkat menteri. Habis aku nak bawa kat siapa? Kalau yang bawah-bawah ni caca marba. So that's why aku sekarang ni bukan aku geram kat Anwar. Aku rasa it is nice to know that him feel like he understand how it feel like to be left alone for 6 donkey years. So when he come out, aku support dia 100%. Bukan support dia pasal apa yang jadi kat aku. Aku support kat dia dengan expecting that he know. Bukan dia ni orang bawah, dia ni Raja Bahrain, dia ni tak ada, jangan pilih bulu. Kami ni support. Faham tak? Pasal dia kena sampai dia tu, mana kawan-kawan dia masa tu. Semua ceramah habis. Hari ni yang nak tolong dia pun, yang nak support dia rakyat bawah ya, bukan kroni-kroni. Kami ni yang sengsara, yang kami dah muak dengan
apa ni yang dikatakan UMNO. Sebenarnya DAP tak menang. PKR tu main dari mana? UMNO yang mana muak UMNO lari masuk PKR. Faham? Yang tak elok tu dia pergi balik UMNO. Pasal duit tak ada. Habis kita nak takut apa dekat DAP ni. Tapi orang PKR tu orang UMNO ya. Pasal apa dia buat keluar? Sebab daripada muak dengan ketidakadilan ni. Aku orang UMNO tau. Aku ada gambar. Aku duk pelekat poster UMNO. Ketik ni. Buat ni. Panjat pokok ni. Aku ada gambar. Aku ada proof. Tapi bila jadi kes aku tak ada satu orang main. Adun ke. Parlimen ke. Wakil rakyatnya situ ke. Ahli. No, give a damn. Come out in newspaper. National news. Kalau come out dalam melodi. Mungkin lah. Hampa politiknya orang tak tengok. Ni national news. Hampa mesti stand. Nak tahu apa yang berlaku. Hampa boleh pukul tak tahu. Mana sentimen hampa nak main tanya. Bolehkah saudara dapat apa yang kami boleh bantu pasal awak rakyat Malaysia. Anak pun rakyat Malaysia. Bila anak aku hilang. Anak sampai saya sana. Aku dapat satu call daripada BBC Southampton. Aku ingat dia. Aku angkat-angkat. Hello. We are calling from England. Blah blah blah. Dia introduce. Aku nak main bola petang tu. Aku tak okey. Hantu mereka tanya aku, hantu mereka ni bukan lagu bodoh punya orang. Mereka nak tanya, mereka kena ada dah soalan yang mereka tak mau buang masa. Tak tanya, apa perasaan encik, apa semua, tak ada. Tak ada. Kan? Tak ada. Mereka tanya aku pun tahu. Mr. Bat, Ismail, will you like to take legal action? Aku dengar tu kata. Mereka tahu aku boleh masuk. Tapi paper dah tulis dah, aku di blog, di berita nak aku masuk kena. Sedangkan orang yang nak tanya hang tu, dia tahu aku ada right boleh masuk anak aku Malaysia. Bukan aku kidnap. Aku bawa balik Malaysia to Malaysia. Kidnap ke? Tak. Dia tanya betul-betul aku balik balik. Sir, over here we have different hours. This is time for me to kick football. I want to kick all my suffer out. But thanks. At least I know now. That you know that I'm simply can fight myself, but I just got no money. Nobody support me over here. It seems like 100 years ago, British is so special in Malaysia. Zaman Kesultanan Melayu lagi dah, orang Melayu kenal aku ni. Lepas tu tak kisahlah. Aku bukan kisah kahwin antara dua benar. Hampa jalanlah tugas hampa dengan bidang kuasa yang telah diberi. Apa immigration buat sampai dia lari kali kedua ya? Lepas tu kelang kelibut keluar paper aku jahat, aku lagu ni kan. Kalau Anwar betul-betul tahu aku macam ni, dia mesti main support aku. Pasal aku bawa hang dulu. Kalau Najib betul-betul nak tolong rakyat kan. Tu salah heran benda-benda ni. Cari masalah rakyat yang dahsyat-dahsyat ni yang mana rakyat bawahan tahu sama-sama. Pasal kami ni, orang bawah ni, kita ni merangkak bewak. Merangkak lagu tengok. Merangkak pula. Merangkak montisat lagu tengok. Buat orang bawah. Kan turun bawah. Kau betul-betul nak satu. Ini dah. Kita jadi serba salah. Anak aku duk fight dah 3 line pula. Main kabut, main pukul aku nak buat ni. Tarik barang-barang dalam rumah. Kita tak ada siapa nak tolong. Kita seorang-seorang. Mereka ni jenis main yang buat cakap banyak. Mereka main satu van apa semua. Kita nak buat macam mana? Kita suffer di negeri orang ni. Sengsara duduk tepi jalan. Menyanyi, melukis. Tumpang rumah student. Tumpang rumah orang ni. Tumpang rumah orang ni. Tak tahu balik-balik. Budak-budak Melayu yang baru nak besar lagu ni buat korang ajak. Kalau kita mengamuk. Tak peduli apa nak jadi. Mana perjuangan kita tak elok. Tak amarah. Tapi inilah sebabnya. 3 line yang tak kenal Tuhan. Yang tak kenal diri. Dan tak tahu Allah Muhammad Adam ni macam mana. Rosak tak rock tak iya ni. Ilmu mengenal diri ni lepas tak ada. Itu sebab dia tengok. Kita ada 10. Dia seorang. Ya, apa? Aku punya pegangan ni. Mati bapak lu mati anak. Kalau ikut betul tidak aku tak boleh lari dah. Sekolah yat kan. Bukan kita nak tunjuk kita jahat. Kita dahsyat dah. Kita tak dahsyat. Kita berserah ke Allah. Tak tahu balik orang yang pegang kalimah sama. Pedajai dengan kita. Anak aku hilang dalam hak jagaan ahli tertinggi mahkamah syariah. Apa polis buat dalam balai boleh hilang? Apa immigration buat 2 kali hilang? Habis Altan Tuya keluar masuk tak ada butir, hampa nak terkejut.
Kita cakap, dia orang kata kita nak lawan government. Janganlah sampai minta kita lawan. Bila kita mangkit ni bukan kita lawan. Kita mangkit ni atas dasar nak bela diri kita. Bek Anwar pun dulu macam tu. Dan ni yang ada pun macam ni juga. Atau orang saja tak buka kes ni sebab orang takut. Kepentingan politik lah. Yang ni aku cakap. politik. Apa salahnya kalau buat pengakuan je. Kami manusia biasa, kami buat salah. So, very simple. Hang bawa kereta. Okay, ni aku bagi simple. Simple sangat. Because in fact tu simple, budak-budak pun boleh tahu. Betul. Contoh orang macam ni. Hang orang yang kaya. Hang orang yang ada duit. Okay? Hang bawa kereta. Hang galik terlalai, hang langgar lampu merah. Tata polis tahan. Tulis. Hang orang ada duit. Hang nak bayar saman ke atau hang nak pergi susah, nak lari ke, tak mau pergi kuat, tak mau pergi ni. Hang ada duit. Bayar saman habis cerita lah. Aku sekarang ni dah masuk hospital 6 bulan. Doktor check, dia kata pankreas hang ni dah rosak 7-8 tahun. Stress, dia cakap, what happened? Aku cerita A to Z. Dia kata, all I see you, the great heals only when you go back to your country and fight your case. That satisfied me. Dia tahu aku tak happy. Aku mengalami kemurungan dalaman. Anak, Bib. Kucing pun kaya setengah gila bila anak dah hilang. Betul. Apa lah punya Melayu. Tapi orang kata, ada satu pakcik tu lagi sempoi. Aku duduk tengah berhenti bas kat Ipoh tu, orang tu dia memang sembang aku. Masa tu kes tengah meletup. Ya, tengah hangat. Minta maaf lepas ni pakcik nak cakap ni bukan apa lah. Pasal pakcik masa kat atas bas ni duk tahu orang ni lepas ni. Sajalah dah turun ni kita sembang sah. Dia pun satu bas dengan aku. Aku pun duduk relax lah. Dia nak pergi kok mana tuan ni, kita tengok dia nak cakap apa. Lalu dia kata sebenarnya lepas aku pun buang telinga kan nak cerita apa. Sebenarnya Penang ni Cina pegang. Aku sukun Cina. Aku pandang pakcik ni dia tua lah. Aku hormat kat umur lah. Tidak orang kata bodoh lebih pada lembu. Bukan apa. Anak aku hilang. Dalam mahkamah syariah. Hak yang handle mahkamah tu semua Melayu. Balai polis ketika itu pun Melayu. Aku tulis surat kat Anwar pun Melayu. I don't give no damn red ass about this. Kau sukun tak sama. Aku buat lagu Pulau Pinang untuk bola pasal apa dalam stadium ni kita boleh sama-sama tak kira PAS UMNO ke apa menyanyi lagu ni bagi erat balik ke harmonia. Dia apa dia punya tu aku tanya sikit, I don't know where I put somewhere. Ni kalau tanya taubat tak tahu. Lagu Pulau Pinang CD aku buat. Lepas tu kau ni apa? Buat in. Aku tak boleh jumpa dia, aku bagi kat orang ni. Nama apa lah. Apa tau nama Cina ni. Pun tak ada reply. Kita buat dekat 2,000 lebih dekat sini ni. Rekod sini mahal kan. Bukan aku nak nyanyi. Aku nak bagi orang Pulau Pinang yang boleh nyanyi. Tak ada support juga. Mesra. Habis, what do you expect we to feel? Aku tak kisah PKR naik. Aku lagu ni lah. Aku tak kisah UMNO naik. Aku tak kisah DAP naik. Kita duduk negeri orang. The more far you go, the true colour you see. Ni bila nak fight, ni nak sama step kau. Nak sama PAS lagi apa. Atau aku dengar lama. Ratus juta ni nak buat apa ni. Because they know how to spend. Gandhi cakap apa yang ada nasi bumi ni cukup. Only when the greedy one coming, it will be never enough. Aku punya tunggu nak right aku. Ni anak aku ada 2 orang. Kadang aku ni sakit, aku jatuh. Kadang-kadang aku tak boleh, aku sakit. Dan doktor kata hamnya damage pasal because they are careless, then damage your life. So go back and sue them. Dia bagi surat agreement. Tapi heran tak heran ya. Nak jumpa aku ni, nak kena jumpa orang tu dulu. Baru nak jumpa orang tu dulu. Awak mana tak tahu ke kes aku? Ni jadi kat aku macam mana jadi kat rakyat-rakyat lain. Kalau yang tak boleh tahan ambil dadah, ambil fit. Kecewa. They doesn't done the right thing. Aku cakap terang. Selagi orang tak ada kepentingan kat siapa dia tak tahu lah. Tak kenal kepala ampang tak tahu. Kenal kepala ampang pelampak benda ni, ya Allah, jijik ya. Berak tengok take hang sendiri lagi bagus daripada tengok politik Malaysia. Well, I mean, people in problem helps. Bila hari mulia satu tolong Pak. Satu saya minta. Satu.
Puak pas kampung aku. Lepas tu yang UMNO pula, ni Pat. Kita, aku relax, aku tak kes aku duduk still on lagi kan. Tak ada satu orang ni mai, tapi tak apa. Aku cakap tak apa. Pasal kita ingat, kita mengaji ilmu tasawuf ni, kita mengaji ilmu diri ni. Kita tahu orang buat silap. Tapi why you don't give a chance to yourself to make it better? Why you don't not even have a clue? Not even have a guts to come to say, hey, how's going on? Man, we know about your case. Disappear in custody of court, Sharia court. And then your son now non-Muslim. This unbelievable. Lepas tu pula, yang polis jangan boleh hilang nama balai. Oh, kami diarah guna perkarangan. Hampa ambil buat apa? Arahan agama. Kalau hampa tak boleh jaga. Kerana berkhidmat. Yang buat naik duit pasport ni sampai 300, dari 60 sampai 300 ni sampai berapa nak buat naik berapa kalau hampa tak boleh jaga. Pasport anak aku dan pasport aku. Ni kes yang kenal lah. Kes ni maruah, kes ni kes hilang anak ni. Dah hilang anak siapa 13 tahun. Tak ada siapa tolong. Telan ayam tak lepas. Tidur tak lena berapa tahun. Nak melukis pun payah. Aku bukan. Contoh ni kalau aku tukang repair kereta. Kemarin aku hilang anak. Hari ni aku boleh pulas skru ni. Faham? Aku pelukis tau. Nak buat satu seni macam ni, aku perlu. Bila orang order macam ni, orang Arab order, aku kena buat bagi elok macam mana dia order. Kalau dia tak mau, dah sebelum nak elok yang luar ni, nak kena elok yang dalam. Habis aku fikir balik, aku ni pasal apa yang aku takut sebenarnya? Asal aku berjumpa orang, jangan lawan kerajaan. Lawan kerajaan ni macam lawan bapak sendiri. Kita pun tersentot dengar saat alamak. Macam lawan ibu bapa sendiri. Aku fikir, ibu bapa kalau jenis terlupa anak lagu tu tak ambil tahu, buang anak merata lagu tu, ibu bapa apa jenis tu? Seronok mengentot keluar anak lempak mata. Ambil part syok tu aku nak lawan juga. Tapi aku bukan nak lawan kerajaan. Aku nak ambil aku punya right. It's always law system on their side. Justice what I'm asking. Aku lost satu organ dalam badan aku. Satu lagi rosak. Doktor kata pasal stres. What are you? Dia cakap tu, why you have to be worried about? Why you have to, you going to asking what is yours? Tapi aku diam. Doktor cakap tu, kata dengan pegawai insurans pun di sini Jerman. Aku tak boleh nak terang ke mereka sikap. Pasal mereka sini, mereka kira paper, black and white. Semua aku ada. Masalah kira lagu tu. Pada hakikatnya, pada kenyataan yang tak boleh dinafikan, orang-orang atas ni, mereka tahu law ni. Mereka main study di luar negeri. Macam mana mereka boleh mencelakakan aku? Kadang-kadang nak menangis pun ada orang tak. Tapi fikir-fikir balik. Tak tahu. Orang tanya aku macam mana? Kes aku kata tergantung. Saya tak ada nak bayar affidavit. Semua orang baca paper yang diterang dia. Tuduh bila saya buat apa pun dan saya tak berhak nak bela. Lepas tu sekarang bila nak bela, paper metro pun blok, semua pun blok. Habis macam mana saya nak bela diri saya ni? Pasal yang ni kelang kelibut, mereka pergi interview. Awak mereka pergi interview dia. Jangan lawan Najib, lawan dengan saya dulu. Aku bukan nak lawan dengan siapa kan. I'm simply seek for my justice. Faham? Semua orang tahu. Aku balik sampai sekarang, Allah Ta'ala tak padamkan cerita aku. Semua yang pakcik-pakcik ada anak ni, ada anak. Yang baru ni aku balik masa tanam ayah kan. Relax, lepas tu. Dalam pekarangan kubur tu. Aku tak kenal yang ramai kan. Pak tanya orang balik. Anaknya lah Pak. Saya tak tahu apa dia. Kenapa tanya pejabat agama? Pasal mereka kata mereka nak ambil action. Mereka pukul tak tahu lah. Ini bukan pejabat agama. Ini mahkamah syariah. Tu aku cakap. I don't have a heart to condemn syariah court. Syariah law. I'm telling they are not fit enough to settle this kind of case. You understand? They learn how to talk. It's not how to solve. This is fucking people.
You learn. Macam lawyer-lawyer ni, mereka yang tentang kau itu, masa aku duduk tengah suffer down the street, mereka duduk tengah study lagi tau, duduk doa Tuhan minta mereka berjaya. Tapi bila berjaya, mereka tak peduli hang salah kan, hang betul ke, aku lawyer. Aku jalan kerja aku. Mana hati buruk apa? Habis, syariah lagu tu apa? Alah masa lawyer tu minum, aku tak tahu hakim ni, dia minum. Pasal dia tuduh aku sesat. Dia ni sesat, bapak dia belakang tu jenis sesat. Sesat apa nak cakap? Aku ni panggil lah, hampa pejabat agama buka satu unit soal siasat aku. Bab usul, bab fiqh, tanya aku, wahai Ismail, saudara Ismail, apakah masalah saudara di dalam beragama? Tanya aku sebab apa? Hampa tu bertauliah. So I have a right to question you. I have a right to telling you what is my problem is toward religion. Toward way of to understand. Kita ada macam-macam. Usul fiqh tasawuf fardu ain. Aku nak kena faham ni. Jadi hampa jangan tanya aku. Sebab apa? Kalau nak tanya aku, bagi tauliah hampa kat aku. Betul tak? It's very simple. Aku tanya hampa. Saya nak tahu ni berdiri di antara dua niat ni. Dalam ayat ni ada berkatakan lagu ni. Niat rukun khauli ni macam mana, rukun qalbi ni macam mana. Saya nak tanya. Lepas tu ni takluk dia ni macam mana. Lepas tu yang dikatakan niat tak berhuruf, tak bersuara, tubuh niat ni macam mana. Kita nak macam pasal apa ayat ada tulis. Fawailul lil musallim allazi an solatihim sahu. Yang satu bab lagi tahu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi kita nak kena tahu. Ingat semayang dia. Surah Al-Baqarah 238. Seandainya kamu tak khusyuk dan tawaduk, semayang tak, dia tak terima. Aku angkat dia teringat anak aku, teringat itu ini, teringat. Hindu ni dia semayang. Dia buat macam ni. Ni Tok Kong Shiva ada depan. Dia tarik bayang Tok Kong Shiva tu, dia bayang Tok Kong Shiva tu, satu tu lah. Kalau yang hidung gajah tu pun satu tu lah. Kita angkat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Khawli. Okey ya. Jangan ingat aku nak apa. Aku nak cerita kat hang. Aku cerita dengan dia tak heran. Pasal hampa nak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Itu rukun khawli. Khawli berkatakan takluk. Dia satu sifat sama mendengar. Lafaz dengar sah. Mai rukun khawli. Aniyatu bi qalbi bila sultan bila hurufin. Niat tak rukun qalbi ni tak berhuruf tak bersuara. Takluk dia satu sifat itu ilmu. Ini kitab kerukunan kita mengaji. Ilmu artinya tahu. Hang tahu kan niat tak berhuruf tak bersuara ni? Takkan nak kata ni solih Fatu Maghribi asar ma'rufah anti adalah yang ta'ala Allahu Akbar sahaja aku semayang Fatu Maghribi. Hang cakap Melayu lah. Mana rukun khawli yang tahu muskun kalbi, mana dia tertib. Takluk rukun 13 tertib. Jadi hari ni aku koplah lama apa ni. So aku nak tanya apa? Hampa tak mau jawab, ada buat sudahlah. Terima tak terima esok di sana kita tahu. Kalau dia kata tak terima boleh aku batal balik. I don't want to be like that. I want to make sure that Tuhan mau kita, Tuhan tahu yang aku nak tahu. Yang aku takut. Dia main-main ni. Ada buat sudah. Kalau cari kunci kereta tak jumpa dalam semayang tu duduk lampak dah kunci kereta macam mana. Jadi hang melakukan penyembahan pada apa yang hang ingat. Khusyuk rukun qalbi. Kalau ingat kuncilah tok korang. Kalau saya teringat kasut dalam semayang lebih daripada orang gila ni. 1000 tu macam ada rukun qalbi tu. Bukalah Anisa tu 142 ke 140 lah. Aku dah lupa ayat tu. 142. Buka baca tu. Kita ni bila rambut lagu ni cakap ni rambut ni panjang. Rambut panjang Pak Haji weh sebab saya tak potong. Itu saja. Macam janggut Pak Haji lah juga. Mesti dia panjang. Bukan kata dalam ayat kata barang siapa mencuri panjang rambut dia setengkai. Mentalities. SUCK. Kita punya nak bela kes anak ni dia pusing jadi kes sesat. Kalau aku sesat, hampa tunjuk jalan. Aku nak balik ni, aku nak pergi jumpa Anwar atau aku nak pergi jumpa Najib. I want to settle my case. It's unsettled. Please help me to settle. Kalau aku pergi jumpa Anwar, aku nak cakap juga. You know how I feel like to be left alone. Tapi mungkin dia tak boleh layan aku, dia pun kelang kelibut. Okay, serabut. Kesian juga kat dia. Dia pun tahu SIM card atas table kan. Orang dah tak peduli dalam tu, orang boring, orang tengok dia mana lagi jahat main kait kat ni. Apa lu ada nak bini. Di mahkamah tu ahli hakim tolak kes tu. Esok anda
Sebab sumpah ni jadi biasa. Tak puas hati je sumpah. Ni Ahmad Ramli, sumpah wallah. Sumpah wallah kan. Dia tak apa lah. Tuhan nak maklumi lah hang nak buat apa. Hang cerita keburukan hang kat aku. Aku cerita kat dia. Hang leceh. Hang minta ampun kat Tuhan. Hang maklumi kat Tuhan kan. Tuhan tu maha mengampun bukan disebabkan hang. Kadang-kadang tengok dia ambil, dia take too easy lah. Too simply lah. Tak ada macam ni lah. Agama yang sepatut, yang betul-betul harus diajak ni mengenal diri, usul dia ni, tauhid betul-betul, tak menduakan Allah ni. Belajar ilmu tauhid ni betul-betul, ilmu tasawuf ni bagi dulu. Han nak buat macam mana? Dia kata, jadi han nak hukum orang payah, han hukum jari hang. Aku nak fight ni, bukan aku nak bagi busuk kerajaan, tak? Bukan aku nak bagi busuk Najib ni, apa, Muhyiddin Yassin ni, apa, Anwar Lingguaim ni. Aku tak ada nak lawan mereka. I'm simply ambil aku punya right. Tapi mereka ignore aku. Mereka reda tu hentam Anwar. Kalau Anwar menang ni, mereka nak berkata apa? Tak cukup tanah buat benda lari. Buatlah lagu tu. Allah Ta'ala tu sat dia nak ni. Lagi yang baru kata Anwar tu balas belakang ni. Dia Muhammad kata jangan buka aib orang. Berapa sekian lama tiba-tiba hamba keluar nak bercara. Aku ingat para jurnalis Malaysia ni, utusan dan berita harian. Mereka tu suffer inside tau. Mereka tak boleh tulis apa yang mereka nak tulis. Nasib baiklah ada blog apa ke MySpace apa, mereka boleh tukar nama, boleh buh. Kalau mereka nak balul. Dulu boleh lah, paper je orang beriman. Apa pun betul. Lah tak ada lah. Orang keluar macam-macam. Hang tutup Facebook, benda lain boleh keluar. Hampa tak fikir ke benda ni? Apa salahnya? Very simple. Okey, kita buat betul lah. Tak suruh buat kalang kelibut lah. Malaysia ni makmur. Tuhan bagi macam-macam. Hang tengok Jerman ni kita duduk sini kan. Betul, tak kena bayar. Itu ni apa semua ni kan. Tu tolong pula abad loss. Hang berapa banyak apa ni pelarian Arab, warga Islam yang duduk sini dibiayai oleh kerajaan bukan Islam. Kita di Malaysia tu, aku ingat boleh bantu nak bantu ni. Pasal apa? Kita ada kelapa sawit, kita ada minyak Tuhan bagi. Ni daripada Allah Ta'ala ni. Dan apa yang atas ni, duk buat koplah lagu ni. Aku berzikir siang malam tau, lepas anak aku hilang tu. Tak tahu Kiai Anwar meletup 98, aku nak keluar. Reformasi je. Yang kes aku ni sampai pasi lepas tak tahu. Kalau hang siapa lepas tu? Okey lah. Hampa tak tahu tak apa. Doa hampa lah sekali kat Allah Ta'ala. Doa aku juga kat Allah Ta'ala. Tu yang buat lari anak aku. Mili. Yang bersepakat. Aja'am. Bakang. Apa semua ni buat kerja. Buat lari anak aku. Aku tahu lepas ni semua dapat panggung masing-masing. Hilang anak tu aku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 156. Aku dapat cerita Allah mak. Malam petaka sebutlah ini. So aku faham balik. Okey, kalau ni pada Allah. Kalau hang buat aku lagu ni patah balik kat hang. Aku tak tahu dia hidup di London macam mana lah ni. Bini aku dulu, member bini dia. Tak nak peduli. Aku nak makan sate kedai kak dia. Kak dia hamput aku dalam depan orang ramai dengan kita suffer. Minyak sombong. Sebab Tuhan ni dia bagi cash. Tinggal kita sedang tak sedang. Kalau lagi hang rasa marah, dia tak akan tolong hang. Kalau hang dah surrender kat dia akan uruskan. Sekarang ni aku nak lawan kes aku ni dengan elok. Bukan aku nak lawan teruk-teruk. Kalau aku nak buat leceh, anytime aku boleh buat blog. Aku boleh pergi jumpa parti pembangkang gila-gila. Aku ada semua keratan-keratan akhbar dan paper. Musa Hassan cakap tahun lepas kami tak pernah tutup kes dia. So it's still alive. It doesn't move, but it's still beating. Duk kes aku. Hidup. Mereka cuma tak buat Anwar Ibrahim dengan mereka pun tak buat kat aku ni seolah-olah cuma tak bunuh aku je. Kita ada pahaman. Kita bukan kira, kita tahu dalil wahdah niat tu. Kita tahu, kita faham. Tapi masalah anak ni adalah soal syariat. Kalau nak cakap bab hakikat dengan makrifat, mata mampu dia. Tak. Aku lah juga, tapi bila kita dah balik ke syariat ni, kita ada perjuangan kita. Tapi bila dicelakai, bila kita berjalan macam mana aku nak pandang Cina dengan Hindu ni.
tak bagus dah nak menaruh rasa tak puas hati dengan mereka. Kan? Polis ada, jahat tangkap. Kan? Siapa yang tak berjalan kerja? Siapa yang buat leceh? Kita Islam, Tuhan tak ajar macam tu. Betul tak? Macam baru ni dekat ni satu budak African tu. Mereka dah bergaduh pasal kartun Muhammad. Aku tak, brother, look. Imagine if Muhammad come down and said, "What a stupid you are. Am I looking like cartoon for you?" Pijak sana taklah tu. Jangan get emotional benda ni, faham? Tu kata kita Melayu lagu tu lah. Siapa tak mau tolong aku sebab paper tulis aku sesat. Makrifat cara dapat. Itu yang paling hardcore kena kepala aku. Dan aku memohon supaya aku disoal siasat 2 hari 3 hari aku jumpa Mufti Syekh Azmi. Aku masuk dalam bilik dia. Aku kata, Datuk Mufti, saya mau press conference siasat saya. Sebab saya ditulis, alah itu bini awak komen. Saya kata, bini saya komen pun ini affidavit untuk mereka. Saya seorang-seorang. Kalau sengsara di England dah tahulah negeri orang. Ni sengsara di bumi sendiri buat cerita ni. 20-20 esok orang Melayu duduk atas buluh. Mana pindahlah pergi sana sini. Buat apa ni? Lepas tak jalan, jaga orang luar. Kita tengok bila dia jadi apa, Mahdi aku pecah lah ni. Najib lagu ni, Pak Lah lagu ni, Khairi lagu ni. Kan? Betul tak? Aku pun mula cakap ni, apa ni, nama apa tu yang satu macam bibiang. Macam apa tu, nama apa tu? Apa? Isyamuddin. Aku budak TV3 aku dia masa tu. Dia minta tolong ketua pemuda tu. Selayan tak layannya. Tapi tu dia, kalau kita cakap mereka kira nak tak puas hati lah, faham? Pasal mereka ni, tapi kita yang tanggung ni. Aku kata dari Perlis sampai nak ke Johor, orang tahu kes aku. Selepas Raja Bahrain tu kes aku. Aku memperjuangkan, aku okey bukan Islam asal. Bila anak aku Islam nak jadi begitu. Aku mencari kebenaran dalam agama. Aku nak mempertuhankan Tuhan. Aku bukan nak mempertuhankan agama. Aku tahu agama tapi Tuhan aku tetap Tuhan. Bukan agama. Sebab agama tu beribu. Dia bercakap ni agama ni apa semayang tiang agama lah apa semua dia cakap lagu ni lah. Yang paling ingat mudah lah macam buat tu. Tapak tak jumpa baru usun tiang. Nak jauh tak nak? Kenal kikat diri tu dulu. Habis tuduh aku sesat, tuduh aku lagu ni. Tak tahu lah, aku ada semua facts tau tak naknya kes aku ni kan. Tapi yang jadi tak syok ni, orang atas aku tak tahu. Bukan mereka tak tahu kes aku. Mungkin baca mastika. Baca mastika tu. Baca. Sebelum kenal aku kan. Macam mana orang yang tak kenal aku lepas fikir kan. Aku tanya Hakim kata aku macam ni. Kata Hakim, where is a medical check? Yang Arif, where is a witness? Awak jangan nak tunjuk pandai lah. I'm simply asking. Bini aku cakap Melayu, pandai cakap Melayu. Kau pakai baju kau pandai cakap Melayu. Hakim, dalam kamar Hakim aku tengok, lah api lah, aku bungkui lah. Macam ni attitude. I was in England. I was in Great Britain and I speak English, you know. None of them give a shit. None of them give a shit to me. But they come speak Malay and you all tengah ngam mulut lah. Makan lah. Susah lah Melayu ni aku cakap. Kalau mereka faham perjuangan Ki Haji Saleh, Fazil Bentan, mereka ajak alam diri dulu. Mereka ajak ilmu mengenal diri dulu. Mereka ajak ilmu-ilmu yang dalam ni. Bukan mereka ajak semua orang-orang yang very simple living punya, high thinking, faham? Ini wah, tengok. Aku pun tak tahu nak kata apa bila aku fikir-fikir balik kan. Macam Lina tanya aku, isteri aku orang Jerman ni. Dia tanya aku, kenapa yang complicated sangat? Aku tengok dokumen yang ada, you simply go fight yourself for your right.
why our government really doesn't settle. It's supposed to be very at the back also. Okay, dapat kami bayar ganti rugi hang kehilangan organ dalam badan hang dan hang menderita pasal anak hang, dan tengok ni immigration punya silap, clear cut BPR tak ambil action, ada surat dah BPR pun ambil action, tak ambil action. Okay, now let we settle because we buat silap, kita settle. Aku nak minta lah ganti rugi untuk anak-anak aku esok. Tapi tak sampai lah 700 juta. Mau epet Buat apa? Jadi yang dia fight ni pun tengok dah nampak tak cantik dah. Aku ingat kalau Anwar, aku ingat dia gelak awal. Kalau tersembung kopi je lah dia minum. Lepas tu semua orang tengok mengarut. Silap paling besar bila dia kata apa, jangan lawan dengan Najib, jangan debat dengan Sila dulu. Buta Najib kena. Orang tiga kata apa, Najib lah ni duduk kat belakang. Very not intelligent. Itulah payah. Aku kadang-kadang aku tak tahu nak abang apa. Fikir aku ni aku nak penipala anak aku dan aku tengok dalam Facebook, ya Allah. Nama pun bukan Ben Ismail lah. Orang kata apa, Sabang tinggal ke Kebang. Memang tak boleh buat apa. Jawab agama tu pergi jumpa Ustaz Ibrahim tu lah. Dalam tu dia keluar cakap, jangan duk ada kat balai polis Pitalen, hang tak percaya polis lah. Dia cakap tingkap. Dia jawab agama, balai polis, immigration. Sebelah. Satu geng. Balai polis tu, pagar tengah tu sekali dengan pagar immigration. Pagar dia tu sebelah dengan immigration. Lepas tu depan ni, hang buka tingkap ambil nampak pejabat agama. Tiga. Pejabat agama, balai polis, immigration. 3 Abdul. It's not really far tu. Aku kalau duduk tengah aku kaya, oi immigration, oi balai polis, oi pejabat agama, semua ambil jenguk tingkat, oi pasal apa? Depa pun nak propaganda, nak bagi hang teruk. Memang walau hang penulis, hang boleh kata kat Tuhan, ya Allah, aku hanya bekerja penulis. Ingat Tuhan kata okey dan clear. Hang boleh buat lagu tu ah. Makrifat cara lepas, tak semayang buat semua yang tu sepada lah kan. Dia pun terpaksa yang menulis tu. Aku faham sebab apa. Dia punya tulisan pun nak kena diluluskan oleh editor. Sebelah ya. Kalau cerita main dengan tamak lupa ni dia tak nak kira. Orang kata lepas duk kira tu molok lepas. Penuh maluk aku okey. Aku tak ingin nak jumpa Mahathir. Aku ingat dia faham kes ni bang. Aku kena naya bang. Dia faham orang putih yang abang aku nak pergi jumpa, nak apa tolong bantu saya nak pergi fight di England. Dia tak boleh, dia duduk hospital. Tak lah ni aku paling kepala kan. Siap-siap balik. Betul. Orang want Dustin, yes it's not Dustin. Yang lepas tahu cakap pasal Melayu lupa lah. Melayu mana lupa? Melayu lah suka ingat. Betul lah no, member aku tu. Kami main bola tak? Dia tu angkat free kick. Dia ni keeper ni. Bola masuk tepi ni, masuk bola lanjut dia masuk. Weh awak tak lompat, awak tak terbang tangkap. Aku duk ingat out. Aku tak lihat apa, aku gelak ke tu. Aku tahu awak tak tangkap. Bukan laju pun. Aku duk ingat out. Kita sejak ke mana kita duk ingat dia tak mau buat larian lah. Kita duk ingat ni takkan dia nak buat larian. Kita duk ingat dia bukan lagu tu lah. Kalau duk ingat sedia jadi dulu tu. Pasal duk ingat lah Singapura pergi tengah orang lain. Duk ingat Costa Melaka nak main balik kat sini. Siapa kata Melayu suka lupa? Duk ingat sedia. Dua aku ingat. Dia kot tu main kot ni. Dia boleh kata dia tak terbang, dia tengok bola tu sebab apa? Sebab dia duk ingat bola tu out. Aku, ayok dah gila dia. Lepas dekat masa tu Malaysia di kampung, lepas suka buat 7 side, tahu tak?
Ni 7.11 kan. Dah main dah dari pagi sampai tengah hari. Hang faham ah, tak tahu nak pergi final ni dia. Usah bola tu. Kita tanya awak tak terbang tangkap. Aku duk ingat out. Orang Melayu tu kan. Loh aku duk ingat dulu ni loh, aku duk ingat. Balik duk ingat. Okey lah. Aku nak habis benda ni. Sembang ni jadi hangat je nak tu dah. Okey. Rekod dia.